Salam sejahtera doktor, nama saya Pang Kam Ching dari RPT 2. Hari ini saya akan membentangkan asas melawan kebakaran. Alat pemadam api merupakan peralatan penting dalam keselamatan kebakaran. Ia digunakan untuk memadam kebakaran kecil pada peringkat awal. Jadi sekarang saya akan menerangkan bahagian-bahagian alat pemadam api berdasarkan gambar yang dipaparkan. Bahagian pertama adalah pemicu. Seterusnya adalah pin keselamatan, meter tekanan, hos dan nozzle, tabung yang menyimpan bahan pemadam api, dan akhir sekali adalah label dan informasi. Seterusnya saya akan menunjukkan simulasi cara penggunaan alat pemadam api dengan betul. Cara penggunaan alat pemadam api boleh diingat melalui kaedah PASS. P bermaksud pull, iaitu tarik pin yang ada pada alat pemadam api. Pada saat menarik pin, jangan tekan handle dulu agar tekanan tidak keluar. Seterusnya, A bermaksud M, iaitu angkat dan arahkan nozzle ke sumber api dengan memegang hujung selang alat pemadam api agar penyemburan dapat terkendali. Pastikan anda berada pada jarak kira-kira 1 hingga 1.5 meter daripada api. Selepas itu, S bermaksud squeeze, iaitu tekan handle sampai api dapat dipadamkan atau isinya habis. Akhir sekali, S ialah sweep, iaitu semburkan ke arah api dengan cara menyapu. Apabila api sudah dipadamkan, buka semua pintu dan tingkap supaya udara dapat masuk. Selain daripada alat pemadam api, terdapat beberapa peralatan lain untuk melawan kebakaran. Peralatan pertama adalah hose reel. Hose reel digunakan untuk membekalkan air secara berterusan bagi memadam kebakaran kecil pada peringkat awal. Pengguna hanya perlu menarik hose, membuka injap dan menghalalkan air ke arah punca api dengan mudah dan cepat. Biasanya dipasang di bangunan seperti sekolah, pejabat dan kilang sebagai langkah keselamatan kebakaran. Peralatan yang kedua adalah loceng kebakaran. Loceng kebakaran berfungsi memberi amaran awal kepada penghuni bangunan apabila berlaku kebakaran. Ia akan berbunyi secara automatik apabila sistem pengesan asap atau haba mengesan kebakaran atau apabila suis kecemasan ditekan. Bunyi loceng membantu memberi isyarat untuk mengosongkan bangunan dengan segera dan mengelakkan risiko kecederaan atau kehilangan nyawa. Seterusnya adalah suis pecah kaca. Ia digunakan untuk mengaktifkan sistem amaran kebakaran secara manual apabila berlaku kebakaran. Pengguna perlu memecahkan kaca atau menekan bahagian tengah suis untuk membunyikan loceng kebakaran. Ia juga membolehkan tindakan pantas diambil untuk memberi amaran kepada semua penghuni bangunan supaya segera keluar menyelamatkan diri. Selepas itu adalah panel alarm. Ia berfungsi sebagai pusat kawalan sistem kebakaran yang menerima dan memaparkan isyarat daripada pengesan asap, haba dan suis kecemasan. Apabila berlaku kebakaran, panel akan mengaktifkan loceng serta menunjukkan lokasi kawasan yang terlibat. Ia juga membantu pihak pengurusan atau bomba mengenal pasti punca kebakaran dengan cepat dan mengambil tindakan yang tepat. Akhir sekali adalah sprinkler kebakaran. Ia berfungsi untuk memadam atau mengawal kebakaran secara automatik dengan menyemburkan air. Ia akan aktif apabila suhu di sekeliling meningkat, menyebabkan kepala sprinkler akan pecah dan air disemburkan. Ia juga membantu mengawal api pada peringkat awal dan mengurangkan kerosakan harta benda serta risiko kepada nyawa. Di samping itu, saya akan menjelaskan punca-punca kebakaran. Antaranya adalah litar pintas elektrik, kecuaian manusia, kebocoran gas, puntung rokok yang tidak dipadam dan penggunaan peralatan elektrik yang rosak. Untuk mencegah daripada kebakaran, kita perlu sentiasa peka terhadap persekitaran kita. Yang pertama, kita perlu sentiasa memeriksa pendawaian elektrik secara berkala, tutup suis dan dapur selepas digunakan, simpan bahan mudah terbakar dengan selamat,
elakkan penggunaan peralatan elektrik yang rosak dan memasang alat pengesan asap serta sistem amaran kebakaran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.